Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi kita bersiar bersama Seribung TV, saluran untuk semua. Saya Nur Amanda binti Muhammad Nizwani, wartawan Seribung TV anda. Hari ini, Rabu 4 Februari 2026, Seribung TV telah bersiaran dalam kejohanan Merentas Desa Peringkat SK Seribung tahun 2026. Program ini bawah anjuran unit curriculum sekolah yang melibatkan semua murid. Kejohanan ini antara lain bertujuan untuk mencokil bakat murid dalam bidang olahraga, khususnya acara Merentas Desa di samping untuk melahirkan murid yang cergas dan sihat. Jom sama-sama kita saksikan. Pagi cerah kita berkumpul, semangat membara semua tersenyum. Seribung bersatu hati merentas desa penuh berani. Lari-lari ayo semua, langkah gagah penuh tenaga. Merah, biru, kuning, hijau, rumah sukan penuh gemilang. Wow. Bersama guru, ibu, bapa, komuniti pun turut serta. 45 kilometer kita tempuhi, SK Seribung terus berseri. Tiada yang lemah, semua kuat. Berlari laju ke garisan tamat. Juara atau tidak, tak mengapa, yang penting semangat membara. Seribung boleh, 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 kita juara, kita hebat sentiasa. SKK Seribung, bangga bersama, kejohanan ini milik kita. Lari-lari ayo semua, langkah gagah penuh tenaga. Merah, biru, kuning, hijau, rumah sukan penuh gemilang. Wow. Bersama guru, ibu, bapa, komuniti pun turut serta. 45 kilometer kita tempuhi, SK Seribung terus berseri. Tiada yang lemah, semua kuat. Berlari laju ke garisan tamat. Juara atau tidak, tak mengapa, yang penting semangat membara. Membara. Seribung boleh, 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 kita juara, kita hebat sentiasa. SK Seribung bangga bersama, kejohanan ini milik kita. Bersama saya sekarang saudari iaitu Tuan Aminah Nasuha binti Tuan Abdul Rahman. Terima kasih kepada anda kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dan ditemu ramah oleh Seribung TV. Apakah perasaan anda apabila menyertai kejohanan Merentas Desa SK Seribung hari ini? Saya berasa sangat gembira dan teruja apabila dapat menyertai kejohanan Merentas Desa kali ini. Murid-murid lain juga dapat nampaknya bersemangat dan memberi sokongan dalam kejohanan ini. Sekian sahaja liputan Seribung TV dalam kejohanan Merentas Desa Peringkat SK Seribung tahun 2026. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Bertemu lagi di lain liputan. Saya Nur Amanda binti Muhammad Nizwani bersama kru-kru penerbitan Seribung TV melaporkan. Sekian, terima kasih.